loan kahwin guys lah. Red flag. Lari je kau. Setan tapi pakai baju sama je setiap minggu. One. Tak. Ten. Steve Jobs pakai baju sama. Baju dia berbau dia memang negatif. He setan tapi tak ada simpanan kecemasan. Two. Five. He setan baik dia belanja makan setiap kali keluar. Wait, plus one. 20. He setan baik beli iPhone 15 tapi bayar ansuran sampai 36 bulan. Sultan, kalau kewangan ni memang dipandai uruskan. So dia ambil installment tu sebab nak cantikkan cash flow dia. Bukan sebab dia tak mampu. He setan tapi setiap kali keluar mesti split bill sampai 10 sen pun kena bahagi dua. I baru nak cakap 10. Split bill tak masalah. Betul? Sampai 10 sen pun split. Boleh disiasat lah. Itu 5. 7. He setan tapi beli kereta 100k walaupun kerja baru masuk setahun. Depend. Gaji apa? Kalau gaji dia 1,000 sebulan, why not? Kalau gaji dia minimum, dia beli. Red flag guys. He setan baik simpan 50% gaji setiap bulan tapi tinggal dengan mak ayah. Infinity. 20. Tak salah untuk duduk dengan parents guys. Tak salah. He setan tapi tak nak buat majlis kahwin besar sebab nak guna duit untuk beli rumah. 10. He setan baik suruh buat loan kahwin tapi lepas tu tak nak tolong bayar. Bunyi je loan kahwin guys lah. Red flag. Lari je kau. He setan suka share pasal pelaburan tapi tak pernah invest sendiri. I'm okay with that. 10. 7. He setan baik setiap minggu belanja makan luar mahal tapi loan PTPTN belum bayar. Masya Allah. I love food but berhutang tu bayarlah. Betul? Tiga. Tak tahu. I ada ruang lagi nak communicate. Ada ruang lagi untuk diperbetulkan.